Ialah kita fikir apakah pandangan mereka terhadap kita. Kita tengok orang ramai, jadi kita rasa apa pandangan mereka terhadap kita. Betul. Satu perkaranya bila kita duduk dalam nak beri jawapan ialah kita fikir apakah pandangan mereka terhadap kita. Itu lambatkan kita berdebar, komentar dan sebagainya. Saya nak tanya, perlu ke kita fikir apa mereka kata tentang kita? Sebenarnya tak perlu fikir. Tapi dia datang. Dia datang. Itu kita akan guna. Ini yang kita akan bicarakan. Macam mana kita nak hilangkan rasa orang fikir apa kat kita. Okey, setakat ni kalau Adam, kalau biasanya kalau rasa ada kita bercakap, lepas tu orang pandang kita, apa Adam buat untuk menghilangkan rasa orang judge kita tu? Ada sebab apa? Bila nak bercakap kan, saya kalau ada group saya akan tengok audience tu. Tengok. Bila saya tengok audience tu, saya akan macam rasa lah. Depan tu jadi akan hilang rasa komentar. Oh, tengok tengok kat mana? Audience. Tengok mata lah. Tengok mata. Power tengok mata. Power tengok mata. Sebab kalau depan akan tengok dengan atas. Ya, dekat. Macam takut sikit lah. Biasa kalau ramai tu memang orang kata tengok kat dahi kan, antara tengah mata. Jadi tak apa, itu teknik strategi. Saya tak nak fokus teknik, kita fokus pada saya nak fokus tentang lebih dalam di teknik strategi, iaitu di apa begitu, konten dia. Konten lebih kepada bagaimana kita nak memahami psychological. Bukan teknik, tapi saya nak fokus pada psychological tentang perkara ni. Okey. Cik As, macam mana? Kalau rasa kalau nak menghilangkan rasa orang pandang pada kita. Kalau saya lah, terus saya suka gerak-gerakkan badan saya lah. Gerakkan badan.